Memang ujian dia luar biasa lah kan. Nak kata Allah tu dia nak bagi kita sedarkan apa yang kita buat. Okey, sakit sangat sampai tak boleh nak buat apa. Tiba-tiba doktor cakap dah sampai masa untuk kita, rasanya kita nak kena admit lah. Kita nak kena, orang kata apa, masuk ke dalam ward. Tapi sebelum nak masuk dalam ward tu, nak jadikan masuk dalam ward tu, dah sakit selama 6 bulan 7 bulan macam tu, tiba-tiba dia ada timbul satu benjol dekat leher. Okey, pergi dekat hospital ambil lah biopsi kat situ. Bila dah ambil biopsi tu, dah lepas 6 bulan ambil biopsi, dia punya result dia ialah apa tahu? Doktor kata, okey, puan, suami puan mengidap kanser limfoma tahap 4. Terus 4 kan? Tahap terus 4. Kanser darah. Saya kata dalam hati saya time tu, kepala lutut saya bergegar. Saya tak boleh nak cakap apa, saya terkejut. Saya kata kanser, saya kata okey, tak apa. Nak buat macam mana kan? So doktor panggil untuk meeting, tanya saya, awak nak buat alternatif ke? Dia kata, awak nak masukkan untuk buat kemo. Dia ceritalah kemo ni ada berapa cycle sekian-sekian. Kalau awak tak kemo, suami awak akan mati. Sebab apa? Kanser ni akan mengganas sebab dah tahap 4. Dia akan 2 kali lebih ganas daripada sepatutnya. So awak tak ambil keputusan untuk buat kemo, nanti memang awak akan, yelah, jadi apa-apa kami tak tanggung lah, dia kata. Kita ni apa je lah yang kita tahu kan. Jadi saya bincang dengan mak mertua semua. Mak mertua pun setuju untuk kemo lah, proceed kan. Lagi pula dia staff government tu, jadi bos dia aturkan tempat yang terbaik lah. Dan kalau orang lain lambat nak dapat nak pergi masuk ward tu, tapi kerana dia, bos uruskan daripada ward HTJ pindah ke ward Hospital Ampang. Okay, dari HTJ pergi ke ward Hospital Ampang, naik ambulans tau. Ambulans baru Ambulans baru ni dia bawa lane kanan. Okay, ambulans ni dia ada tayar, ambulans tu dia ada tayar di dalam tayar, which is kalau bocor dia tak akan mudah terbabas ke apa kan. Tapi bila bawa dia, ambulans tu terbabas dan bocor. Tayar belakang tu, hampir-hampir yang dalam tu semua nak mati. Cuma saya bawa kereta berbeza lah. Saya bawa anak-anak. Tapi yang dalam tu ada mak mertua, ada suami, ada kawan dia. As a MMO sekali lah, bekerja sekali. Masa time terbabas kat tepi tu, semua pelik lah. Kata, kenapa boleh pecah tayar ni? Okey, Pak Angah bayangkan tayar bulat macam ni kan. Dia bukan pecah bawah, bukan pecah atas. Dia retak kat tengah-tengah. Seolah-olah bawa muatan yang sangat berat, tapi sebiji je retak. Orang cakap, orang yang bawa van, bawa ambulans tu cakap, laki kau bawa apa ni Tuan Amir? Bawa jin apa besar sangat sampai pecah ni tayar ni? Macam tu. Saya kata, ya Allah, Tuhan ku lindungilah. Nak sampai tukar ambulans baru, sampai ke Hospital Ampang. Hospital Ampang tu dah macam rumah kedua kami dah. Bayangkan anak masa time tu SPM, nak jawab PMR kan, masing-masing diuji dengan ayah dia yang sakit kan. Hari-hari berulang hospital. Kadang-kadang dia berjalan dekat hospital tu, dia nampak ada seorang tua ni lah, apek tua ni kan. Dia cakap dengan saya macam ni, Ma, apek tua ni esok mati tau. Dia cakap yang tu. Saya datang esok betul-betul mati. Dia nampak ada yang berjalan dekat dia warna hitam, ada yang warna putih. Dia cakap, kenapa ramai sangat ni, Ma? Dia cakap, bukan berada dekat hospital ni, Papa kat mana ni? Dia kata. Dia memang kat hospital, tapi dia nampak benda lain. Masa time tu kita orang diserang hari-hari oleh benda yang tak nampak ni. Dengan bawa anaknya, dengan saya drive bawa anaknya, memang struggle teruk lah. Okey, tak tahu kan apa cerita dia, saya geram nak tahu sangat. Okey, kawan saya cakap macam ni. Okey, Aida, dia kata, kami nak tolong, tapi kita kena buat cara lain. Okey, cara apa? Sebab dah pergi merata-rata, dah berubat. Satu Malaysia dia pergi sampai belah siang pun pergi nak berubat ni, nak tahu apa cerita ni, tak dapat tahu. Okey, tak apa. Tak apa, dia kata. Kita buat medium, dia cakap tu. Kita buat medium, kita tanya, ada seorang ni boleh jadi medium daripada Kelantan. Kawan dia, kawan kerja sekali lah. Dia kata dia ada kakak, mak, adik yang memang boleh communicate dengan benda ni. Dan dia bawa ada seorang daripada Kelantan, semua pun daripada Kelantan. Tapi seorang ni lembam, dia cakap. Kita tak boleh medium orang yang kuat, dia kata. Kita kena medium orang yang kurang fizikal dia tu. Maksudnya kalau jadi apa-apa, dia nak lawan, dia jadi saya kata, okey, tak apa, boleh. Saya akan terima apa saja keadaan. Okey.
Masa time medium tu saya buat dekat rumah adik saya dekat KL, adik lelaki saya. Semua berkumpul kat situ. Saya suruh dia daripada Kelantan naik. Okay, duduk bersama-sama. Bermulalah upacara untuk ritual tu lah. Sebelum bermula tu, semua rumah, satu rumah ni panas. Walaupun pasal aircon, penuh. Saya dapat rasakan penuh berada dekat situ. Yang gunung, yang laut, yang hutan, yang darat, semua datang. Okey. Soalan pertama saya ialah, kenapa suami saya sakit? Saya kata. Dia cakap macam ni. Kau tahu aku siapa? Dia kata. Aku ni adalah Raja Jin yang memerintah 600 tahun dulu. Berabad-abad lalu aku berada di sini, dia cakap. Saya kata, kenapa? Apa salah suami saya? Saya kata. Lepas tu dia cakap, kau kurang hajar, dia kata. Suami kau kurang hajar, dia kata. Masuk tempat aku tak minta izin, dia cakap itu. Dalam hati saya ni, apa yang suami saya buat tak minta izin? Okey. Flashback balik 7 bulan 8 bulan lepas. Kan saya kata tapak rumah saya tu. Okey. Tapak rumah saya tu sebenarnya dihuni oleh kerajaan jin tersebut. Mak saya pernah mengadu dengan arwah suami untuk minta tolong suami pagarkan rumah tu sebab kaki dia sentiasa sakit. Okey. Suami saya punya cara pagar ni senang, dia solat ajat je. Duduk solat ajat, dia pagar macam saya buat tu tadi. Dia pagar 4 penjuru. Selepas semua settle pagar tu lah, selepas 3 bulan dia kena serang. Okey, balik pada sekarang Izan Time dia cakap tu, adik saya ni dia macam provoke lah. Dia cakap, kau Raja Jin lah sangat, dia kata. Kau ingat kau hebat ke? Dia marah kan. Dia kata kurang hajar. Dia pukul dengan kapak dia. Nampak dia pukul kepala adik saya dengan kapak tu kan. Adik saya ni memang tak nampak macam kena pukul, tapi dia punya sakit. Sampai sekarang adik saya sakit. Ya, sampai sekarang adik saya tak normal. Okey. Masa time nego tu, dia dah maki saya, dia ugut, dia nak patahkan tulang sulbi suami saya dekat hospital. Kau ingat aku tak boleh patahkan tulang dia sekarang ke? Dia marah.